Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafiqah Natasha, reporter HTV. Dan saya Nur Izzati Insyirah binti Mazhar Sapri. Pada hari ini, calon-calon STPM bakal menerima keputusan peperiksaan semester 1. Di sebalik debaran dan perasaan yang bercampur bau, terdapat juga pelajar yang berjaya mendapatkan keputusan yang cemerlang. Kejayaan mereka bukan sahaja membanggakan, malah juga menjadi inspirasi kepada pelajar-pelajar lain untuk terus berusaha mendapatkan keputusan yang cemerlang dan membanggakan. Sekarang saya bersama Pengetua Kolej Tingkatan Nahdlatul Terengganu. Tuan, apakah perasaan Tuan melihat keputusan pelajar-pelajar batch 06 dan apakah harapan Tuan selepas ini? Bismillahirrahmanirrahim. Tahniah dan syabas kepada semua pelajar yang telah berjaya menerima keputusan yang baik pada hari ini. Syukur Alhamdulillah kerana pada tahun ini kita mencatat sejarah kerana pelajar kita seorang telah mencatat keputusan yang sangat baik iaitu 4 flat. Di mana pada tahun sebelum ini kita belum mencapai tersebut dan kita ada 2 orang lagi yang mendapat straight A. Keputusan ini kita menjadi tanda aras ataupun menjadi petunjuk bahawa keputusan nanti keputusan kita akan datang mungkin insya-Allah lebih baik. Yang kedua, harapan cikgu ialah supaya Kolej Tingkatan 6 pada tahun ini keputusan STPM yang akan diumumkan pada SEM 3 nanti akan dilakukan di sini. Kita mengharapkan pada tahun ini kita mendapat keputusan di mana pelajar-pelajar kita mendapat populasi yang paling ramai di seluruh negeri Terengganu. Dengan itu kita akan keputusan tersebut akan diumumkan di kolej kita. Itu saja. Terima kasih. Bersama saya, Muhammad Syafiq Ashraf, satu-satunya pelajar yang mendapat 4.0 di HUTEX bagi peperiksaan semester 1. Bagaimanakah perasaan anda apabila mendapat keputusan yang membanggakan ini dan apakah tips yang boleh dikongsikan kepada rakan-rakan pelajar yang lain? Alhamdulillah, saya amat bersyukur dengan pencapaian yang diperoleh dan sudah tentunya saya amat gembira sebab saya tidak menjangkakan saya akan memperoleh keputusan 4.0 dalam peperiksaan SEM 1 ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar saya, yang banyak membimbing saya, keluarga terutamanya ibu yang banyak mendoakan saya untuk mencapai kecemerlangan dan rakan-rakan yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan latihan dan sebagainya. Antara tips untuk memperoleh kecemerlangan dalam peperiksaan STPM ialah hormati guru. Kita juga kena tidak boleh menangguhkan sebarang pekerjaan yang diberi oleh guru seperti kerja rumah. Kalau kita tak faham, kita kena tanya cikgu lah. Tak boleh buat senyap saja. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Demikianlah suasana pada hari pengumuman keputusan peperiksaan STPM semester 1. Tahniah dan syabas kepada yang berjaya mendapatkan keputusan yang cemerlang. Bagi yang kurang berpuas hati, jangan putus asa. Masih ada peluang untuk terus mendapatkan memperbaiki prestasi di semester akan datang. Semoga kejayaan ini menjadi aspirasi kepada semua pelajar untuk terus berjuang mencapai cita-cita masing-masing. Terima kasih.